So dekat main place ni memang mengimbau kenangan lah, sebab sini dulu family aku dengan arwah ayah aku suka datang lah. So hari ni kita nak pergi main place, nak cari miso soup punya paste. Sebab kawan aku cakap itu memang nice untuk diet. So jom kita cari dekat Jaya Grocer, dekat main place. So hari ni aku nak bawa korang pergi inilah, orang kata salah satu diet tips daripada kawan aku. So let's go. Dulu aku biasa datang dekat main place ni, tapi dah lama tak datang. Last datang 2021. So sekarang tengah mencarilah dekat mana Jaya Grocer dia. Alright, kenapa aku nak pergi sangat cari miso soup ni? Salah satu sebab member lah recommend. Salah satu lagi sebab dia kata dalam miso soup ni dia ada macam prebiotik. Cuma tak boleh nak masak dengan air yang mendidih lah. Kalau air mendidih nanti matilah semua zat-zat yang bagus. So dekat main place ni memang mengimbau kenangan lah, sebab sini dulu family aku dengan arwah ayah aku suka datang lah. So kalau korang nampak ada kedai Absolute Thai tu, memang tu salah satu kedai favourite dia lah. Lepas dah jalan-jalan satu floor dekat second floor ni, kita check balik dekat Google tadi, rupanya bukannya second floor, dia dekat ground floor. So sampai kiamat pun jadi tak jumpa kat sini. So jom kita pergi ground floor. Okey, kita dah jumpa Jaya Grocer kita. So masa untuk mencari miso soup paste. So adik aku cakap miso soup ni dia ada dekat bahagian-bahagian sayur. So kalau korang nak cari, boleh lah cari kat bahagian sayur ni. Jom kita check. Okay, so kita jumpa. Jom kita cari mana dia paste. Okay, area sini kot. Yes, akhirnya jumpa. Alright, ni dalam RM20 satu. So dia ada beberapa brand jugalah. Ni RM20. Ni RM16 lebih kurang. So kita end up pilih yang ni. Tak apa tah dunia bahasa Jepun dia. Hana Maruki 1 kilogram. Yang ni dia kata satu serve dalam satu bowl ni dalam 3 sudu biasa lah. So rasa 1 kg ni macam banyak bowl boleh. Alright. So kita tak nak makan sup saja. Jom kita tambah lagi dengan dia punya ni lah, tofu-tofuan dan isi-isi tu. So let's go, kita cari lagi. Okay, kalau korang risau nak beli banyak-banyak, yalah takut nanti satu serve jadi mahal. Ni tofu-tofu murah ni, RM1.7, RM1.5. Okay, semua ada. Segala-galanya. So kita decide nak ambil ni, Japanese press tofu. Yang ni harga dia RM1.3 je. So 2 dalam RM6 lah. So kita dah habis beli barang-barang dan kita bayarlah. Apa lagi mau tunggu? Okay, semua dah masuk dalam ni lah. So total dalam RM31. So let's go lah. Kita dah beli apa yang kita nak beli. So nanti ini episod 1 untuk diet journey. So apa-apa hal korang boleh subscribe dulu. Lepas tu komen lah. Kalau ada apa-apa yang aku boleh improve ke, ataupun apa-apa pun boleh sila komen. Ataupun ada cadangan-cadangan yang menarik kan, untuk tambah lagi orang kata apa, resipi-resipi nak diet ni kan, korang boleh komen lah. So nantikan episod 2 pula, aku try masak lah miso soup tu, tengok apa jadi. Right, so jumpa lagi di next video. Let's go.